Lu siapa? Siapa? Liu, relax dulu. Tauke tuan punya Maidin tu begitu gembira sekali sehingga dia boleh buat TikTok menari sini, menari sana. Terima kasih tengok TikTok Maidin. Sebab bisnes dia bagus. Alhamdulillah. Ya, untung menari-menari. Sebab dengan adanya Sarah semua penerima sanalah beli semua. Sanalah beli semua. Dengan 100, 200, dia dapat 100 tapi dia akan beli lebih daripada 100, dia akan pergi ke Maidin beli. Itu sangkaan jahat YB. Saya sendiri sering cakap kerajaan perlu tolong peniaga kecil. Kalau tak bagi Maidin, bagi peniaga kecil pun tak mengapa. Tetapi bagaimana kita nak jaga? Kalau YB nak tahu lah siapa peniaga terbesar menerima manfaat Sarah ni, mungkin YB patut sebut syarikat itulah dalam parlimen.